Alright, aku rasa it's about time untuk kita address isu berkaitan dengan pedofil sekali lagi. Sebab hari tu aku baru saja tengok satu posting dekat X. Okay, dia budak ni aku rasa memang ini dah dah kena brainwash lah dekat adult ni. Okay, so budak ni umur 15 tahun, perempuan. Okay, berkawan dengan seorang lelaki umur 23 tahun. Siap ambil gambar sweet-sweet lagi kat studio, acah-acah macam gambar tunang. Okay, so bila orang dapat tahu bahawasanya budak ni umur 15 tahun dan lelaki ni berumur 23 tahun, ramailah tanya, "Dik, adik tahu tak budak tu dah dewasa, lelaki ni dewasa, awak tu masih kanak-kanak lagi. Hubungan ni merupakan hubungan yang terlarang, merupakan hubungan yang haram dalam undang-undang Malaysia." Kau tahu budak tu cakap apa? Alah, tak apa. Kita suka each other, kita love each other, kita nak kahwin nanti. Dik, kau kena faham lah. Tak kisahlah dia rasa nak kahwin dengan kau ke, tak kisahlah dia nak kau ke. Yang penting, hubungan di antara seorang dewasa umur 23 tahun dengan seorang kanak-kanak berumur 15 tahun adalah hubungan yang sama sekali dilarang dalam undang-undang ni. Tak ada undang-undang yang mengatakan bahawa kau tak boleh couple dengan budak bawah umur. Tetapi dalam Akta Sexual Offences Against Children Act, okay, Section 15, dia cakap macam ini, sekiranya untuk sexual purposes, untuk tujuan seksual, okay, kau mendekati kanak-kanak, kau mengikuti perkembangan kanak-kanak ni, kau melihat perkembangan kanak-kanak ni dengan sengaja untuk membuat satu perkara yang ada tujuan seksual di akhir nanti, maka kau sedang lakukan satu kesalahan yang kita panggil kesalahan ambang seksual, okay? So, untuk specifically, untuk seorang lelaki yang berumur 23 tahun, dah tua, dah besar panjang, dah pun ni, nak pergi kat seorang budak umur 15 tahun, nak brainwash dia supaya dia minat kat lelaki ni, supaya budak perempuan nak kahwin dengan, nak abadikan hidup dia untuk lelaki ni, ini kita panggil child grooming. Maknanya daripada awal, mungkin kau tak ada rasa pun kau nak ber-girlfriend dengan dia ke, kau tak ada rasa pun kau nak ada buat benda bukan-bukan dengan dia, kau tak ada rasa untuk pegang dia, tak ada. Tetapi kau brainwash dia, kau cakap dengan dia, saya lah yang paling sayang awak, awak kena sayang saya balik. Ataupun kau cakap dengan dia, nanti awak dah besar, saya nak kahwin dengan awak, sebab apa, saya rasa awak isteri yang baik. Ataupun kau cakap dengan dia, awak ni comel lah, macam nak genggang, nak cuba-cuba, macam nak gigit awak. Semua perkara ni, maybe kau rasa nampak macam bukan benda yang seksual, tetapi sebenarnya bila datang daripada seorang yang dewasa kepada seorang kanak-kanak, immediately benda ni boleh ditafsirkan sebagai satu perkara yang boleh menjurus kepada perbuatan yang berbentuk seksual juga. Sebab apa? So, apa purpose lagi bila budak lelaki umur 23 tahun berkawan dengan budak umur 15 tahun, bercerita pasal nak kahwin, bercerita pasal nak hidup bersama, bercerita pasal nak beli rumah bersama, nak beli katil bersama. Apa lagi objektif lelaki ni bercerita benda ni semua kepada kanak-kanak ni? Tak lain dan tak bukan, selepas dia berkahwin dengan budak ni, dia tahu dah, dia dapat jamah budak ni, dia boleh rasa badan budak ni. Sebab tu dia duduk bercakap pasal nak kahwin lah, nak legalize lah, nak bertunang macam-macam. Sebab inilah kita cakap, dia menjadi satu kesalahan child grooming. Sebab budak ni dia tak nampak apa objektif sebenar lelaki ni bila dia cerita pasal sayang, pasal cinta. Sebab apa? Sebab budak ni masih budak. Fikiran dia tak matang lagi. Dia ada banyak lagi tahun-tahun yang mendatang untuk dia belajar tentang kehidupan. Untuk dia belajar tentang diri dia sendiri. Untuk belajar tentang apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Untuk belajar tentang apa yang salah, apa yang betul. So, bila kau menghalang daripada dia menempuh proses pembesaran ini, makanya segala pemikiran yang dia akan berfikir seperti selepas ini akan mengikut corak pemikiran kau lah. Sebab engkau yang dewasa ni dah racun dia. Nanti bila awak dah besar, awak kena kahwin dengan saya. Nanti dah besar, nanti awak kena pakai baju ni. Nanti kalau awak keluar dengan mak awak pakai baju ni tau, awak pakai tudung ni tau, awak pakai bra ni tau, awak pakai spender ni tau. Benda ni semua merupakan satu aksi child grooming. Ini merupakan satu perkara yang salah, geng. Okay? So, kepada lelaki dan wanita di luar sana, sekiranya lah ada kawan-kawan korang yang terjebak dalam hubungan pedofil ni antara lelaki dewasa dengan wanita yang muda, ataupun wanita yang dewasa dengan kanak-kanak lelaki, benda ni semua merupakan satu perkara yang salah. And please do your part as the community untuk laporkan perkara ini kepada pihak polis supaya orang dewasa ini tak continue take advantage to the children, okay? Sekiranya video ni bermanfaat, aku minta korang share kepada ibu bapa yang patut tahu benda ni, alright? Bye-bye.